Dalam dunia yang kita pijak ini, ada ruang-ruang yang tidak terlihat oleh mata, antara nyata dan gaib. Inilah kisah alam maya. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kepada para pendengar dan kembali lagi di channel Kisah Alam Maya. Seperti biasa, kita akan kongsikan cerita-cerita ataupun pengalaman seram kepada pendengar semua. Kisah yang akan diceritakan ni tentang seorang lelaki yang lalu di jalan lama ketika balik dari kerja dan telah menumpangkan seorang lelaki misteri di tepi jalan yang sunyi. Jadi sebelum kita meneruskan bercerita tentang kisah ni, yang mana belum mendengar cerita yang lain, boleh tekan profil channel dan masuk ke halaman dan pergi ke playlist yang disediakan. Sebelum kita teruskan dengan cerita ni, seperti biasa, boleh tekan butang like dulu dan kepada yang belum subscribe, boleh tekan butang subscribe dan loceng di bawah supaya dapat notification dan tak ketinggalan video terbaru nanti. Jadi seperti biasa, kita teruskan dengan cerita ni. Aku masih teringat setiap kali lalu jalan lama waktu malam. Malam tu lebih kurang pukul 2 pagi. Jalan sunyi. Kiri kanan hutan. Lampu jalan pun tak banyak. Aku ingatkan malam tu cuma perjalanan biasa balik rumah. Tapi di satu seleko, aku nampak seseorang berdiri tengah jalan. Aku berhenti. Dia minta tumpang. Aku ingat aku tolong orang. Tapi selepas beberapa minit dia duduk dalam kereta aku, baru aku sedar satu benda pelik. Dalam cermin pandang belakang, tempat duduk belakang kosong, sedangkan suara dia masih bercakap dari belakang aku. Dan yang paling aku tak boleh lupa, dia tak pernah buka pintu kereta masa naik. Nama aku Faiz. Kejadian ni jadi kira-kira beberapa tahun yang lalu. Aku dah lupa tahun bila, tapi aku masih ingat peristiwa tu berlaku. Masa tu aku kerja shift malam dekat kilang di kawasan industri luar bandar. Nak balik rumah, aku ada dua pilihan. Satu ikut highway, tapi jauh sikit. Satu lagi ikut jalan lama. Jalan kampung yang potong terus tembus ke bandar kecil tempat aku tinggal. Biasanya orang kampung memang guna jalan tu siang hari. Tapi kalau malam, memang jarang orang lalu. Aku pun sebenarnya jarang lalu malam. Tapi malam tu aku penat sangat. Kepala dah berat. Jadi aku fikir, ikut jalan lama je lah, cepat sikit sampai rumah. Lebih kurang pukul 1.40 pagi aku keluar dari kawasan kilang. Mula-mula jalan biasa je. Ada lampu jalan. Ada beberapa kereta lalu. Tapi lepas aku masuk simpang jalan lama tu, suasana terus berubah. Jalan jadi sunyi gila. Kiri kanan penuh pokok getah lama. Ada juga kawasan hutan kecil. Lampu jalan ada, tapi jarak dia jauh-jauh. Ada tempat gelap terus. Aku pandu perlahan je. Radio kereta pun aku kecilkan. Entah kenapa malam tu rasa lain macam sikit. Bukan takut sangat. Cuma rasa macam sunyi sangat bila kereta jalan atas jalan tar lama tu, bunyi tayar pun jelas. Lebih kurang 5 minit aku lalu jalan tu, aku nampak sesuatu di depan. Mula-mula nampak macam orang berdiri tepi jalan. Aku ingatkan orang kampung. Bila kereta makin dekat, aku nampak jelas seorang lelaki berdiri dekat bahu jalan. Pakai baju warna gelap, seluar panjang, rambut dia agak panjang sikit. Dia angkat tangan macam orang nak tumpang. Aku masa tu terus berfikir dua benda. Pertama, kesian kalau orang kampung. Mungkin motor rosak. Kedua, jalan ni sunyi. Kalau bukan orang betul, mungkin perompak. Aku perlahankan kereta. Tapi tak berhenti lagi. Bila kereta dekat sangat dengan dia, aku nampak muka dia dalam cahaya lampu kereta. Muka dia pucat sikit. Tapi nampak normal. Dia pandang aku sambil buat isyarat tumpang. Aku turunkan cermin sikit. Kenapa bang? Aku tanya. Dia cakap perlahan. Boleh tumpang tak? Nak keluar ke simpang depan. Suara dia biasa je. Tak ada apa pelik. Aku tengok sekeliling. Memang tak ada orang lain. Akhirnya aku buka pintu belakang. Naiklah bang. Dia angguk. Tapi satu benda yang aku perasan masa tu. Aku tak dengar bunyi pintu dibuka. Aku ingat mungkin sebab enjin kereta hidup. Jadi bunyi tak jelas. Lepas tu aku dengar suara dia dari belakang. Terima kasih. Aku mula gerakkan kereta balik. Kami diam beberapa saat. Lepas tu dia tanya, abang selalu lalu waktu malam macam ni ke? Aku jawab ringkas, kadang je. Suara dia agak perlahan. Macam orang penat. Beberapa minit kami jalan. Aku perasan satu benda pelik. Aku
Aku tengok cermin pandang belakang. Tempat duduk belakang kosong. Aku ingat aku salah nampak. Aku adjust cermin. Masih kosong. Padahal suara lelaki tu masih ada dari belakang. Abang dari mana? Dia tanya lagi. Bulu roma aku masa tu terus meremang. Aku tak terus pandang belakang. Aku cuba tenangkan diri. Mungkin dia duduk sengit atau tunduk. Aku jawab juga, kerja kilang. Dia diam. Beberapa saat lepas tu dia ketawa kecil. Ketawa dia bukan kuat, tapi bunyi dia macam dekat sangat dengan telinga aku. Padahal dia sepatutnya duduk belakang. Aku mula rasa tak sedap hati. Aku pandang cermin sekali lagi. Masih kosong. Sekarang aku dah mula takut. Tapi aku tak berani pusing kepala. Tiba-tiba dia cakap lagi. Abang, nampak saya tak? Aku terus pegang steering kuat. Suara dia kali ni macam betul-betul dekat belakang kepala aku. Padahal tempat duduk belakang tu kosong. Aku jawab perlahan. Nampak. Walaupun sebenarnya aku tak nampak apa-apa. Dia diam lagi. Kereta terus jalan. Angin malam masuk sikit dari celah tingkap. Suasana dalam kereta jadi sangat sunyi. Tiba-tiba aku bau sesuatu. Bau tanah basah. Macam bau tanah kubur lepas hujan. Bau tu makin kuat. Lepas tu dia bersuara lagi. Abang berhenti depan sikit. Aku nampak satu simpang kecil dekat depan. Aku terus berhenti. Kereta berhenti betul-betul tepi jalan. Aku tunggu beberapa saat. Tak ada bunyi pintu buka. Tak ada bunyi langkah. Aku kumpul keberanian dan pusing kepala ke belakang. Tempat duduk belakang kosong. Betul-betul kosong dan tak ada siapa. Pintu semua masih tertutup. Aku terus rasa sejuk satu badan. Aku cepat-cepat hidupkan kereta semula. Masa aku nak gerakkan kereta, tiba-tiba aku dengar suara dekat telinga. Perlahan, hampir berbisik. Terima kasih tumpangkan saya. Aku terus tekan minyak kuat. Kereta meluncur laju keluar dari jalan tu. Sepanjang jalan aku tak pandang cermin langsung. Aku cuma fokus jalan depan. Beberapa minit lepas tu aku sampai simpang keluar ke jalan besar. Baru aku berani tarik nafas panjang. Bila aku sampai rumah, aku tak cerita dekat sesiapa malam tu. Aku cuma fikir mungkin aku penat. Mungkin aku berhalusinasi. Tapi 2 hari lepas kejadian tu, aku ada jumpa seorang pakcik dekat kedai makan kampung. Kami borak pasal jalan lama tu. Aku saja tanya, "Pakcik, jalan lama tu ada apa-apa kisah tak?" Pakcik tu terus pandang aku lama. Lepas tu dia tanya balik, "Kau lalu malam kat situ ke?" Aku angguk. Dia senyap beberapa saat. Lepas tu dia cerita pada aku, "Kau tahu dulu, dekat Selekor situ ada kemalangan. Lelaki mati kena langgar lari kat situ." Aku rasa jantung aku terus laju. Pakcik tu sambung lagi. "Orang kampung kata, kadang-kadang malam ada orang berdiri minta tumpang." Aku terus diam. Pakcik tu tambah lagi satu ayat yang buat aku meremang sampai sekarang. Orang yang berhenti selalu cakap benda sama. Aku tanya perlahan, "Apa yang berlaku, pakcik?" Pakcik tu pandang aku. Kemudian dia jawab, "Mereka kata, bila tengok cermin belakang tempat duduk tu kosong. Dan sejak malam tu, aku tak pernah lalu jalan lama tu lagi. Walaupun siang, apatah lagi malam. Kadang-kadang aku terfikir juga, kalau malam tu aku tak berhenti, adakah benda tu masih berdiri dekat situ? Tunggu kereta lain? Atau sebenarnya dia dah ada dalam kereta aku sebelum aku berhenti?" Sampai sekarang setiap kali aku lalu jalan sunyi waktu malam, aku akan pastikan satu benda dulu. Aku akan tengok cermin pandang belakang lama-lama. Sebab aku takut, kalau satu hari nanti, tempat duduk belakang yang kosong tu, tiba-tiba ada seseorang sedang duduk diam memandang aku.